Dalam peristiwa Mi'raj 50 semayang. Nabi turun langit ke-7, ke-6, turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Wahai Muhammad, berapa solat?" 50. "Wahai Muhammad, umat aku dulu pun semayang juga dan mereka tak mampu buat 50. Pergi minta diskaun." Nabi naik, minta kurang, Allah bagi kurang 5. Tuan-tuan nak tak mana muka tuan-tuan? Naik minta kurang. Nabi buat turun 45. Tuan-tuan bayangkan, hari ni kita ada 45 waktu. Setengah jam sekali qamat. 7:30 semayang, 8 semayang, 8:30 semayang. Nabi turun satu langit ke satu langit ke satu langit. Semua Rasul tak kata apa. Nabi Musa panggil, "Wahai Muhammad, berapa?" 45. Patah balik. Umat kamu tak mampu buat. Jasa Nabi Musa. Tetapi pengorbanan, tanggung malu Rasulullah SAW. Nabi naik, "Wahai Allah, kurangkan untuk umat aku." Turun, Nabi naik, Nabi turun, Nabi naik, Nabi turun, Nabi naik 9 kali. Cukup 5. Nabi Musa tanya, "Wahai Muhammad, berapa?" 5. 5 pun umat kamu tak boleh buat. Nabi Musa, 5 umat kamu tak boleh buat. Ramai akan tinggal. Nabi Muhammad kata, "Wahai Musa, istahyaitu min Rabbi." Aku malu dengan Tuhanku. Malu Rasulullah. Tuan, anak-anak hari ni tak solat. Umat Islam ramai tinggal solat hari ni. 70% umat Islam di Malaysia tak solat sempurna 5 waktu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tahu kisah ni, kita tahu betapa besar pengorbanan Rasulullah.